Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Pertama kali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang tak terhingganya. Lebih-lebih lagi nikmat iman dan juga nikmat Islam yang Allah kekalkan dalam diri kita insya-Allah sehingga kini dan sampai bila-bila. Maka beruntunglah orang yang memiliki dua nikmat tersebut kerana dua nikmat tersebut adalah nikmat yang paling terbesar berbanding nikmat-nikmat yang lain, kerana dengan kedua nikmat tersebut kita berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah di bulan Ramadan yang penuh barakah, apa yang kita lakukan semuanya merupakan kebaikan. Apa yang kita lakukan daripada kebaikan semuanya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Letih kita berpuasa, tak mampu ataupun tak kuat kita menahan ibadah puasa, maka kesemuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tuan-tuan, ibadah puasa ini adalah ibadah yang cukup hebat setelah mana ibadah solat. Kalau kita tengok di dalam rukun Islam kita, setelah kita menunaikan syahadatain, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucap dua kalimah syahadah, yang dituntut kepada kita setelah mana kita menjadi seorang Muslim, iaitu ibadah solat, rukun solat, ibadah solat, mengerjakan solat. Kemudian dituntut juga kita melaksanakan ibadah puasa, as-saum, puasa. Maka puasa kedudukannya adalah kedudukan yang kedua di dalam rukun Islam kita setelah menunaikan ibadah solat rutin sehari semalam 5 waktu. Maka kita dituntut untuk menunaikan ibadah puasa. Hanya dia dalam 12 bulan tu, hanya 1 bulan sahaja kita dituntut untuk melakukan ibadah puasa. Maka tuan-tuan, ibadah puasa ni adalah ibadah yang hebat. Maka di sana kehebatan yang Allah iring ketika mana kita berpuasa di bulan Ramadan ini cukup banyak.